treasure hunter, bagi saya treasure hunter ataupun orang macam ni, dia sebenarnya bukan nak sangat target ceramik, porcelain, coins atau benda-benda biasa ni. Tak nak. Dia target benda lain. Tahu kan? Gold, ivory. Yang ni dah lebih. Bila satu jual betul-betul kau. Ivory dia tak rosak. Tak rosak. Dia ada beberapa sejarah shipwreck dekat rantau Asia Tenggara ni. The famous one is what we call is the tongue wreck or benda belitung wreck. Benda ni dah masuk dalam rancangan National Geographic pun. So the speciality of this wreck, dia bawa harta billion US dollar. Gading. Not only gading, ada emas, ada a lot of artifact, especially from the Tang period. Tang period ceramic is very expensive. Yeah, correct. Ribuan tahun tau. So benda tu semua dia auction. Ramai peminat-peminat seluruh dunia beli. Kalau jual apa, dia hasil sejarah dia tu ke mana? Kalau dia Dia jual, ada beberapa nilai value. Pertama, historical value. Number two is commercial value. This is very important. Orang ramai tak tahu. Tetapi biasanya treasure hunter ni ataupun so-called, dia kata dia as a researcher, they go for commercial value. Sebenar-benarnya. tak kira lah macam kita sejarah pun kan. Bila kadang-kadang kita dah naik, kau jumpa emas tak? Contoh orang tanya kan, misalnya kan. Itu target dia kan. Sebenarnya the rest misalnya ceramic, porcelain itu more towards historical value.